kat sini Miza just nak share je lah dengan korang kan. Miza baru tahu sebab masa Miza nak buka buku pink, betul lah buku pink kan, dekat KK dekat rumah Miza ni, KK Perda, baru Miza tahu rupa-rupanya nak tengok tarikh lah, macam ni, nak tentukan kandungan, umur kandungan kita tu macam mana. Kira masa tu dia tanya last day period. Miza ingatkan bila last day period tu hari terakhir tau. Hari means period kita yang last dan hari terakhir kita period. Rupanya tidak. Miza Hai guys, Assalamualaikum. Selamat menonton kembali Miza punya YouTube Diary Mama Miza. Hari ni Miza punya siri yang pertama, iaitu tentang Miza nak ceritakan Miza punya pregnancy journey Miza, iaitu pengalaman pertama Miza dapat tahu yang Miza ni tengah pregnant. So untuk episod yang pertama ni Miza nak cerita kat korang tentang sebenarnya nak cerita lebih kepada pasal period cycle lah. So Miza tak tahulah, kod-kod kat sini ada juga yang ada pengalaman dengan Miza macam Miza kan. So for me it's a beautiful moment and juga beautiful experience. Dan juga momen yang sangat bahagia lah untuk Miza. That's why Miza nak cerita dekat YouTube Miza. Then Miza ingat lagi masa hari Miza nak nikah dengan Fauzi. Fauzi ni adalah nama suami Miza. Okay. Sebelum Miza nak nikah dengan Fauzi, 7 hari sebelum Miza nikah tu, Miza period. Kira seminggu sebelum Miza nikah tu. Miza, kita orang nikah hari Sabtu. Hari Sabtu pukul 8 pagi Miza book dengan Tok Kadi. So kita orang nikah, Miza punya majlis Miza buat sekali lah, nikah dengan sanding tu sekali. So kita orang nikah pagi, Sabtu pagi pukul 8 pagi tu. And then yang nak ceritanya kan tadi Miza bagi tahu kan yang seminggu sebelum hari nikah kita orang tu Miza period. Okay, so Miza nak cerita yang malam Miza nak nikah tu. Miza nikah hari Sabtu, jadinya malam Jumaat malam tu lah, Jumaat malam Sabtu tu, memang rumah Miza penuh. Alhamdulillah penuh dengan saudara mara, makcik-makcik semua. By the way, Miza punya parents dah tak ada tau. Ibu Miza baru meninggal bulan 9, akhir bulan 9 2022. Lepas tu ayah pula meninggal ayah meninggal tak ingat bulan berapa, tapi tahun 2016. So Miza dengan suami pula, Miza dengan Fauzi, kita orang nikah pada 14/1/2023. Jadinya kat rumah Miza tu ramailah Miza punya saudara mara, cousin kan, macam-macam semua tolong kemas, tolong hias, mana yang perlu, so diorang tolong packing macam tu lah. Untuk pengalaman Miza, benda tu is not easy. Cakap easy lah, tak tahulah sebab dia dah tak ada parents kan. Banyaknya buat keputusan tu sendiri. Ya Allah Tapi itulah, Miza ada kakak dan abang, tapi banyaknya Miza buat keputusan sendiri lah. Masa tu mungkin tak tahulah, dia banyak lah Miza buat keputusan sendiri lah masa tu. Miza nak buat undangan berapa,
Ya Allah, I dah tak bincang kakak abang. Ya, memang banyak buat kepala lah. Tapi Alhamdulillah lah. Okay, kita balik pada story. Per story Miza. Kan kita orang malam malam kira subuh tu kot, tak silap Miza. Masa bangun subuh tu kot. Bukan ataupun malam sebelum nak tidur tu, Miza check, Miza punya perut tu dah tak ada dah. Kira dah bersih, Alhamdulillah. So Miza, kira malam tu Miza mandi wajib lah, kan. And then, macam kita orang punya plan masa nikah tu, kita orang nak solat sama-sama. Kan nak solat maksudnya kira macam solat together. Apa yang solat macam solat lepas nikah tu, tak ingat lah apa dia. Bila kembali lepas tu suami aku je yang solat, tak payah solat tu. Ya Allah, sabar je lah. Tapi punyalah nak tangkap gambar momen tu masa tu. Jadinya Alhamdulillah, so far majlis nikah tu berjalan dengan lancar. And Miza baru tahulah, sebenarnya just nak share dengan korang lah. Yang masa Miza buka buku PIN tu, rupa-rupanya kan bila buka buku PIN ni, doktor akan tanya tau, bila last day kita period. Untuk kita tahu kita punya umur kandungan kita tu berapa. So masa tu Miza ingatkan untuk kira bila macam ni, Miza baru tahu rupanya last day period tu sebenarnya adalah hari pertama kita period. Hari pertama kita period pada period yang terakhir tu. Faham tak? Benda lah aku cakap ni. Sebab selama ni Miza ingatkan bila orang tanya last, macam doktor ataupun nurse tanya bila last day period tu, Miza ingatkan adalah hari terakhir kita dah kering tu. Hari terakhir sebelum kita nak mandi wajib tu. Itu adalah last day period kita. Miza ingatkan yang tu. Rupanya tidak je. Hari last day period kita adalah hari pertama kita period semasa bulan tu. So macam Miza rasa kelakar gila sebab kelakar apa, Miza macam ada satu kerisauan lah Miza. And then Miza tanya kat doktor, masa tu tengah check up lah, kan tengah check up. Miza tanya doktor, kan sebab masa tu Miza pening tau nak fahamkan kan. Then Miza tanya doktor, kan saya nikah 14 bulan 1. Lepas tu saya period, habis period habis macam kering masa tu 13 bulan 1. So which mean sebab Miza period dah lebih kurang dalam 7 hari. So first day period Miza adalah 7 hari bulan 1 2023 masa tu. So kalau 17 bulan 1, kalau 17 bulan 1 kiranya masa tu saya macam mana Miza macam ada satu pemikiran, anak ni dikira macam mana kan, sebab dia macam mana cakap kau faham tak kira tarikh nikah Miza 14 hari bulan 1. So masa tu Miza ada risau yang period aku sebelum tahun nikah. So adakah anak ni dikira macam mana? Dikira sebelum kita orang nikah ke? Macam tu tau. Faham tak? Tapi bila UF dia tu, maksudnya tanya kira luar nikah ke? Tapi rupanya tidak. Itu tidak. Itu yang dia dikira sebagai bunting pelamin. So Miza pun tak faham sangat lah terms in medication macam mana kan. Tapi sebabkan waktu Miza habis period tu adalah 7 bulan 1. So umur kandungan tu dikira daripada hari pertama 7 bulan 1 tu. Macam tu. Miza kan kira period masa tu 14. So 13 habis. So 13, 12,
11, 10, 9, 8, 7. Betul ke? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Betul lah, 13. Sebab 14 tu nikah kan. So, kiranya Miza baru tahu tau. Kat sini Miza just nak share je lah dengan korang kan. Miza baru tahu sebab masa Miza nak buka buku pink. Betul lah buku pink kan. Dekat KK dekat rumah Miza ni. KK Perda. Baru Miza tahu rupa-rupanya nak tengok tarikh lah macam ni, nak tentukan kandungan. Umur kandungan kita tu macam mana. Kira masa tu dia tanya last day period. Miza ingatkan bila last day period tu hari terakhir tau. Hari means period kita yang last dan hari terakhir kita period. Which mean 13 hari bulan. 13 bulan 1 2023. Masa tu lah Miza period. Rupanya tidak. Miza baru tahu bacaan sebenar untuk menentukan last day period kita tu bila macam doktor kena tanya ke last day period kita tu adalah hari pertama kita period tu. Which mean 7 hari bulan 1 2023 tu. Tu adalah last day period. So kira umur kandungan tu dia start daripada situ lah ovulation dia. Tu Miza tak tahu sangat lah terms medication. Terms medik ni kan. Yang tu kena rujuk pada doktor lah. So based on Miza punya Miza punya pengalaman ni lah. So sebab lepas je kita orang nikah, kira lepas tu Miza dah tak datang period dah. Apa benda lah aku bebel ni. Just nak bagi tahu kat korang lah. Kok ada yang korang ada sama pemikiran macam Miza ke. Tapi bila doktor dah jelaskan tu baru macam baru tahu. So untuk episod kali ni Miza jangan cerita yang tu je lah. Nak cerita pasal Miza punya permulaan pregnancy tu adalah based on Miza punya cycle period. So alhamdulillah rezeki kita orang dapat awal. Walaupun sebenarnya jujur Miza cakap masa sebelum kahwin Miza tak adalah planning nak anak awal tu. Tak ada rasa nak anak awal lah. Kira macam planning macam setahun awal tu macam nak enjoy together berdua kan. Tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki untuk kita orang ada zuriat tu awal. And banyak benda lah lagi Miza nak cerita. Miza punya emosi sepanjang pregnancy, macam mana Miza punya macam mana Miza kenal diri Miza sepanjang perjalanan ni. So korang stay tune tau cerita ni. Korang kalau ada apa-apa soalan yang tiba ada korang tanya kan, ataupun korang ada share cerita ke tentang jenis korang pula macam mana kan, korang pregnant, adakah korang ni sama macam Miza pregnant awal. So korang boleh drop kat komen. Okay, so korang thank you so much yang tengok Miza punya video Diary Miza untuk episod yang pertama ni, untuk siri yang pertama. Thank you so much. InsyaAllah next episode Miza akan update soon. Korang jangan lupa subscribe, komen dan juga like. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.